Hey, what's up guys? So kita ada dua lagi menu sahur. Belum habis lagi, ada dua lagi menu sahur hari ni. Kita nak buat sardin tumis bersantan dengan nasi goreng cili kering. So first korang ambil 2 biji bawang merah, 5 cili padi, 3 lada besar yang dah potong kasar, 4 ulas bawang putih korang chop. Lepas tu kita tumis. Tumis sampai dia layu sikit. Masukkan 1 batang serai yang dah diketuk, and then tambahkan serbuk kunyit sikit. So korang buka tin sardin tu, ambil dia punya kuah sahaja, campurkan air sikit dengan setengah kotak kecil santan. Dia punya ikan letak tepi dulu. So korang masukkan seasoning, garam semua. Lepas tu korang tumis kejap sampailah dia dah betul-betul pecah minyak macam ni. Baru masukkan kita punya ikan. So ikan ni nak goreng dulu pun boleh, tapi aku tak nak mercik minyak di pagi sahur ni. So kita letak ikan macam tu saja. Tumis kejap, sambung lagi, ada masukkan cili padi untuk naikkan lagi seri dia. Itu je lah. And sedia untuk dihidang. Sangatlah sedap dia punya rasa. Nak lagi kick, lagi power, perahkan sikit limau nipis, biar terangkat masa makan time sahur nanti. Okay, next kita nak buat nasi goreng cili kering. So dalam ni korang letak bawang merah, bawang putih, ikan bilis sikit dengan cili kering yang kita dah rendam lah air. Lepas tu kita chop. Aku dah boleh letak beg kuning ni untuk aku punya chopper ni, banyak guna chop ni. Kita tambah 1 biji telur, goreng dulu, lepas tu bawa keluar balik. Masukkan bahan yang kita dah chop tadi. Lepas tu kita tumis, and then korang masukkan nasi putih. Make sure nasi ni dah sejuk, baru cantik dia punya texture nasi goreng tu. Lepas tu masukkan perencah nasi goreng instant ni, tak kisahlah brand mana, pakai sikit nak bagi rasa yang kita guna nasi goreng kampung. Tambah 1 sudu kicap manis tadi. Lepas tu masukkan telur kita goreng bersama dengan sayur, kacau lagi, and tu je lah. Sedia untuk dihidang. Boleh makan macam tu saja, ataupun boleh makan dengan sardin tadi untuk sahur. So nanti boleh try semua resepi untuk sahur, and sama-samalah kita berpuasa esok. Selamat berpuasa.